Dan harga gula ni, kalau boleh, kita naikkan lagi tinggi. Pengurusi. Soal berkaitan dengan minuman. Sekarang ni kalau kita pergi kedai sekarang ni, di mini-mini market, di supermarket, Kuala Kerau sekarang ni, ada minuman-minuman yang ditulis dekat tin tu. Zero sugar. Maksudnya, tak ada sugar. Tapi bila kita minum, dia manis. Air itu manis. Bukan setakat minuman. Gula-gula pun sekarang ni, ada dah. Gula-gula yang saya pun duk makan sekarang ni, dia memang no sugar. Tapi dia manis. Jadi saya nak tanya dengan Kementerian Kesihatan ni, adakah pemanis yang digunakan ini, dia mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang keempatnya, Yang Berhormat Pengerusi, soal berkaitan dengan pengambilan gula. Untuk pengetahuan Sungai Petani, setahun kerajaan kita ni bagi subsidi gula kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ni hampir 500 juta ringgit Malaysia. Sebab itu kalau boleh saya nak cadangkan kepada pihak kementerian supaya kalau boleh subsidi gula ni kita tarik balik. Maksudnya. Dan harga gula ni kalau boleh kita naikkan lagi tinggi. Supaya kita nak minta supaya setiap warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita ini mengurangkan pengambilan gula